Assalamualaikum. Alright geng, alhamdulillah tengah hari ni cuaca sangat mendukung geng. Sangat mendukung untuk aku terjah kolam kapit hijau ni geng. Kolam kapit hijau ni dikatakan ada haruan. Jadi aku nak menduga dan nak kasah dekat lubuk ni geng. Kalau kok betul ada haruan. Jadi aku akan cuba kas dekat sini menggunakan soft rock. Ada tak ada wallahualam, korang layan dulu video ni geng. Ada ke tak ada aku strike haruan. Alhamdulillah kalau ada, kalau tak ada kita balik je lah geng. So geng, alhamdulillah hari ni pun tak berapa panas, tapi ada jugalah barang panas, angin sepoi-sepoi bahasa. So membuatkan semangat aku tu untuk ada letup tu. Membuatkan semangat aku tu ada untuk casting haruan. Sekarang pun dah pukul 12.30. So geng, aku nak mula casting dulu. So korang yang menonton aku cakap terima kasih. Dan yang belum subscribe aku mohon kasih subscribe geng, channel AIC. Okay, stay tune. Jom sembat. Mantap. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Try dulu. Mana tahu ada rezeki aku dekat kolam ni. Try. Tepuk dia makan. Rezeki. Kolam kapit hijau. Strike geng, alhamdulillah. Mantap. Ada barang geng, alhamdulillah. Strike pertama. Dekat tepi dia duduk. Mantap geng, mantap. Alhamdulillah. Okey, mantap geng. Saiz not bad, saiz boleh ditapau. Okey. Ditapau. Alhamdulillah. Strike pertama mencakup ada rezeki. Ya. Baru. Okey. Letak dekat sini biar ada connection. Geng, letak dekat sini biar ada connection dengan kawan-kawan dia. Dia suruh makan umpan aku. Allah Akbar. Alright geng, alhamdulillah soft rock burst mencakup geng. Tak besar tapi okey, mantap. Cari ini nama dia kolam kapit hijau geng. Kat situ tadi try sudah mulai. Ketepus dia ambil. Kebetulan dia dekat tepi tu. Alhamdulillah. Mari haruan. Kalau ada lagi, kasih letup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng. Dekat tempat yang sama. Mantap. Dekat tempat yang sama geng. Jom kita tengok saiz dia geng. Dia tapau tak? Ngam. Asalkan tak berselisih. Bertemu okey.
Tak besar tak apa geng. Macam ni saya sedang-sedang untuk aku jual. Alhamdulillah. Tempat yang sama dekat depan tu je. Hai rezeki. Tu aku cakap tadi. Aku letak ikan tu kat situ biar dia connection dengan kawan dia. Ni dah bagi tahu dah kawan dia dah. Yang kedua geng, tempat yang sama. Alhamdulillah. Buka mulut lah. Okey. Mantap. Seronok jumpa kawan dia. Okey, alhamdulillah 2 ekor geng. Rezeki mencakup tempat yang sama. Dekat kolam kapit hijau ni. Airnya tak hitam, airnya coklat, jadi ikannya pun tak hitam. Kalau ada lagi, makan lagi. Allah. Alhamdulillah, strike ketiga. Tapi tak besar geng. Alhamdulillah. Curut je. Semua dekat line ni. Ini mesti adik-beradik yang 2 ekor lamjut tu. Kecil geng. Yang ini aku lepaskan balik. Lepaskan balik. Nanti dia dah besar kan. Aku okey. Dah balik lah. Mantap lah. Alhamdulillah geng, 3 ekor. Mantap lah kat sini lubuk ni. Ada manis ni geng. Walaupun seekor ni aku rilis, tapi okey lah. Try lagi, sambung lagi. Sudah. Umpan jatuh-jatuh terus dimakan. Ini akan besar. Punya kecil. Tak apalah. Alhamdulillah geng, 3 ekor mencakur kat sini. Tak sia-sia aku masuk. Okey geng, alhamdulillah. Aduh, ini sakit ni. Alhamdulillah geng, ada juga rezeki aku kat sini. Yang keempat geng, tak sebab turun motor, aku duduk kat motor tadi. Alhamdulillah. Jauh dah makan geng. Ada juga rezeki aku. Alhamdulillah, syukur. Kena tepi. Okey, mantap. Ni haruan keempat hari ni geng. Syukur alhamdulillah. Tadi nyambur tak kena. Ini. Tadi nyambur tak kena. Yang ni menyambur perjauh. Alhamdulillah kena. Alhamdulillah geng. Soft rock burst mencakuk lagi geng. Mencakuk lagi. Soft rock burst. Soft rock handmade dari FG Craft. Ni dia geng. Sebenarnya blade dia ni panjang, tapi aku tak suka. Aku lipat. Alhamdulillah geng. Alright geng. Dah panas dah geng. Alhamdulillah. Sekarang dah pukul 2.
Alhamdulillah aku ada rezeki nak bawa balik geng. Hasil daripada aku terjah kolam kapit hijau tadi. Dan juga satu strike dekat lubuk yang paling besar tu. Alhamdulillah geng. 3 ekor dalam jut. 3 ekor dalam jut. Seekor aku rilis sebab kecil sangat. So alhamdulillah itulah rezeki aku hari ni geng. Daripada tengah hari tadi aku terjah. So sekarang aku nak balik, perut dah lapar. Aku tak nak fikir panjang lah. Okay, next time aku akan cuba lagi mencari strike aruan yang lebih banyak dekat spot yang lain lah. So geng, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton video ni. Hari ni aku casting guna soft rock FG Craft Lure, soft rock burst. So kalau korang berminat, korang boleh tengok link Shopee yang aku dah sediakan. So korang boleh support FG Craft Lure. So geng, jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Jangan lupa jom sembat. Mantap.